Tampilnya Hang Tuah menegakkan kedaulatan. Belinya saya pula melalui barisan bencana menegakkan kebenaran. Kami di barisan delegasi kerajaan 11 suara sungguh kata menerima usul yang digagaskan oleh pihak kami, iaitu penggunaan ICT pemakin kecemerlangan pelajar. Saya ulang yang berhormat, penggunaan ICT pemakin kecemerlangan pelajar. Sebelum hujah bicara wajah, dengan saya akan Speaker Dewan bagi menerangkan peranan kami di barisan delegasi kerajaan. Saya yang akan berhormat Nur Syahira selaku Perdana Menteri Barisan Delegasi Kerajaan telah pun memberikan definisi usul kita pada hari ini dan bakal bangkit dengan satu hujah konkret di bawah kata kunci ICT sebagai alat tutorial. Kerja kami di Barisan Delegasi Kerajaan tidak terhenti setakat itu, tetapi akan disambung pula oleh Yang Amat Berhormat Menteri kami yang kedua, iaitu Atira, dengan hujahnya untuk di bawah lembaga kata ICT untuk pembelajaran penorokan dan ICT sebagai alat komunikasi. Seterusnya bangkit pula Menteri kami yang ketiga yang bakal menggulingkan hujah-hujah bincang yang bakal dikemukakan oleh Barisan Kontradiksi Pembangkang sebentar lagi. Seharusnya di sini yang berhormat pilihan kami di Barisan Kontradiksi Kerajaan, pilihan kami di Barisan Kerajaan tidak akan goyang meskipun bergegar kotak-kotak bahawa usul yang dibawa pada hari ini wajar diterima yang berhormat. Sidang Dewan yang mulia, cantik sungguh sifat sekarang indah menghiasi tengah lautan. Usul dibawa, dibincang, bukan ditolak tanpa alasan. Tuan Speaker Dewan, hujah saya yang pertama mengaksikan frasa ICT sebagai alat tutorial. Apakah itu tutorial? Ikut Kamus Dewan edisi keempat, tutorial bermaksud panduan tentang bagaimana mengoperasikan suatu sistem, baik hardware maupun software. Pada tutorial ini biasanya dilengkapi informasi tentang objeknya dan tunjuk langkah demi langkah untuk suatu operasi. Kajian yang lepas banyak menunjukkan bahawa penggunaan teknologi komputer beri banyak kelebihan kepada pelajar, antaranya meningkatkan pencapaian pelajar dan menambah minat pelajar pada ikatan pembelajaran. Tutorial juga dilaksanakan dalam makmal komputer yang dilengkapi dengan sistem pengoperasian Linux. Dengan adanya tutorial ini yang berhormat sekaligus dapat menambahkan penggunaan perisian sumber terbuka kerana perisian ini adalah percuma. Untuk memastikan tutorial dihasilkan mempunyai ciri-ciri teori pembelajaran penuhan, setiap aktiviti di dalam tutorial dirancang supaya pelajar dapat bergiat dalam pelbagai operasi kognitif. Umumnya, tutorial ini difokuskan kepada pelajar yang berhormat bagi setiap aktiviti yang mempunyai latihan untuk mengukuhkan kefahaman pelajar. Manakala bagi aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah yang berhormat, pelajar dijangka dapat menyelesaikan masalah berkenaan dan seterusnya meneroka untuk mendalami masalah dengan bantuan perisian KM-Plot. Oleh itu, dengan adanya pembelajaran tutorial ini dapat memberikan kesan yang baik kepada pelajar kerana perisian ini juga mempunyai fungsi yang baik setanding dengan perisian komersial. Kesan ini telah dibuktikan oleh Sekolah Permata Pintar. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, saya tak kata. Nah, sidang Dewan sekalian, sudah tenang lagi bersuluh. Penggunaan ICT memainkan peranan penting dalam mewujudkan satu ancaman paradigma. Dengan idenya di Ketua Dewan, mindset baru dalam kalangan pelajar tentang beri pentingnya penggunaan internet dalam mencapai kecemerlangan melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Sidang Dewan yang budiman, sebelum hujah saya tamatkan, sebelum hujah rakan-rakan menteri yang lain menyusul, dengan saya sekali lagi menegaskan di sini bahawa penggunaan internet, penggunaan ICT dalam penggunaan ICT pemakin kecemerlangan pelajar, maaf yang berhormat, wajar diterima kerana sememangnya ICT merupakan tunjang utama dalam membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar dengan ketara dan berkesan. Sekian, mohon usul diterima. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.